Nama saya Kak Ain, Kak Ain lah. Kata tu saya ada sekali mak saya lah. Dia dulu ni stroke badan. Lepas tu dah lega dah sikit. Dah lega tu dia sakit. Sikit orang kalau untuk tua dia sakit kan. Nak jalan dia tak bangkit, duk beradu, duk teriak nak pilih anak, teriak, duk campur, pokok jalan pun. Kemudian kemarin ni saya tak tahu siap macam mana dia tak boleh hidup, saya pun tak boleh hidup. Duk kerja bawa dia pilih ayak. Pilih ayak tak. Lepas tu saya bagilah sebelum dia nak sembahyang subuh tu, saya bagilah susu Vitagot. Vitagot satu. Bagi dia try minum tak pola malam tu dia tidur, dia tak bangkit langsung. Dengan saya tu dia tak bangkit. Dah sedap dah pukul 5 pagi. Dia pun bangkit waktu tu nak pindah ayak. Tengok, mak aku ni tak pakai dongkak. Dia dah betul pilih ayak macam ni. Lepas tu, ya Allah. Terlihatkan apa ni saya, mak aku ni duk kata ni kan. Lepas tu dia tengok, kata bagi mak makan susu kemarin, mak makan kemarin. Aku mak rasa macam mana? Okey dah sikit dah kan. Lepas tu tadi saya bagi makan pula satu cacak lagi bagi minum. Lepas tu nak pergi hantar rumah adik saya pergi tadi ni. Saya tak boleh tongkat saya makan pegang. Kata mak jalan sendiri, mak tengok. Macam mana mak jalan? Dari macam dulu mak jalan ni dia tangan di belakang.